Yang pertama apa tadi? Jika dia bertaubat, maka dia akan dilepaskan. Dan tidak ada dosa yang besar untuk Allah tidak lepaskan dengan taubat. Tidak ada. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah boleh mengampunkan segala-gala dosa jika orangnya bertaubat. Demikian kalau kebaikan dia lebih daripada kesalahan dia. Innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perkara-perkara kebaikan boleh menghapuskan kesalahan-kesalahan, boleh menghapuskan dosa-dosa, di mana kesudahan dia dilepaskan daripada dosa-dosa berkenaan itu, kerana banyaknya kebaikan-kebaikan dia yang mengatasi kesalahannya itu. Ataupun yang ketiga, di mana Allah mengampunkan walaupun dia tidak bertaubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan ampunkan dosa perbuatan syirik, menyekutukan dia, tetapi Allah boleh sahaja mengampunkan dosa-dosa selainnya buat siapa yang dikehendakinya. Jadi persoalan, kalau orang tu nauzubillah minum arak, dia tak bertaubat, boleh tak Allah ampunkan? Boleh kalau Allah mahu. Orang tu mencuri, patutnya dipotong tangan, tapi dia lepas, dia terlepas, tapi kesudahannya di akhirat Allah lepaskan dia. Boleh tak? Boleh, kerana Allah Maha Pengampun. Apa sahajalah. Kalau dibunuh orang, dia tak taubat, boleh tak Allah lepaskan? Boleh sahaja jika itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.